Tasik Gelugu. Minta maaf. Awak pertama mula minta maaf. Mungkin kami baru nak belajar menega ni. Banyak kelemahan, banyak kekurangan. Semalam macam mana keadaan semalam di duduk chalet ke duduk homestay? Duduk homestay. Oh. Ada apa-apa masalah tak? Boleh lah. Ya ke? Tidur nyenyak elok. Mandi basah elok. Ya. Alhamdulillah. Itulah saya rasa adil kot. Siapa mai dulu, kita bagi nombor dulu. Jadi tuan dah korban daripada Tasik Gelugu mai awal kan. Sebab kalau pelanggan mai dia duduk di Alostar jauh 1.5 jam sampai sini. Mungkin sesat 2 jam. Mai sekali dapat nombor lewat. Macam malam tadi pukul 1.30 kak. Malam tadi. Bengkak mata. Jadi nak buat macam mana? Dah pelanggan dah mai. Ada orang short. Ustaz, buat limit lah. Buat 20 nombor cukup lah. Contoh kan. Sampai pukul 5 habis. Habis kalau orang yang datang jauh-jauh macam mana? Esok pula. Kesian sangat. Jadi saya buat keputusan. Nombor giliran ni saya bagi sampai pukul 4 saja. Jadi tu yang kena habiskan tu. Habiskan tu sampai Maghrib, sampai Isya, sampai pukul 10, pukul 11, pukul 1, pukul 2. Kena habiskanlah korban lah. Orang main hajat kan. Hari-hari David. Hari-hari macam tu. Jadi saya rasa adil lah siapa yang main dulu. Khususnya yang main menginap sini. Saya dah sediakan 10 nombor. 10 nombor orang yang menginap. Mana dia dah sampai. Ataupun macam tu lah. Dia dah sampai, kita bagi dululah. Sebab nanti nginap, lepas tu urus anak mandi apa semua, turun lewat, main berebut nombor, tengok orang dapat nombor 15. Alamak. Kan? Dah saya kira siapa mai. Kira siapa mai, kita bagi itulah. Lepas tu nombor ni ikut giliran. Tak boleh potong queue, tak boleh. Jadi kalau siapa ada urusan, siapa nak cepat, dia sebagai contoh, dia sakit, dia nak cepat, dia kena minta izin dengan pelanggan, bukan dengan saya. Dengan saya ikut giliran. Sebab nak potong giliran tu hak pelanggan, kena minta izin lah. Sebab mungkin dia seorang dia yang sakit, orang yang tak sakit kan.